2025 bukan tahun yang terbaik untuk filem horror lokal. Dari Telaga Suriram sampailah ke Dajjal Satu Malam di Pendajjal, aku hampir skip filem Malam Terlarang ni. Nasib baik aku tak. Malam Terlarang mengisahkan satu keluarga ni yang hidup diorang berubah sekelip mata je selepas si anak perempuan Safa menghilangkan diri satu malam ni dan ditemui mati pada hari seterusnya dalam keadaan yang sangat pelik. Ada dua benda yang menarik aku untuk tengok filem ni. Pertama, sebab diterbit oleh Astroshock. Track record Astroshock tak adalah perfect mana pun, tapi at least diorang konsisten dengan quality production filem-filem diorang. Dan benda kedua adalah ada abang handsome kita, Zul Arifin. And let me tell you, Zul Arifin sangat hebat. Menangis. Bila ada watak lain yang menangis sebelah dia, aku jadi terbanding. Come on, cry harder. Mana cukup 2 titik air mata je. Tak tengok Zul tu. 200 titik. Zul Arifin memainkan watak Omar, seorang bapa yang tengah bertanding untuk masuk ke dunia politik. Dia disayangi ramai, disanjung ramai, dan time dia nak masuk je bertanding, tiba-tiba anak dia mati. Coincidence? Weird. Walaupun menarik, storyline filem ni sebenarnya tak perlu pun elemen-elemen politik ni semua. Sebab filem ni sendiri tak gunakan pun elemen politik ni untuk kembangkan elemen horror filem ni, which arguably is even more important sebab ni filem horror. Tapi aku faham lah, aspek politik filem ni lebih untuk menimbulkan misteri, menimbulkan konflik, menimbulkan tanda tanya bagi kita sebagai penonton. Dan di mana elemen politik filem ni dialami oleh Omar, elemen horror filem ni dialami oleh Mawar, anak perempuan kedua Omar yang dilakonkan oleh Shasha Abdul. Dari awal filem ni, Mawar sangat gigih dan curious nak tahu apa jadi dekat kakak dia, Safar. Entah kenapa, untuk 3/4 durasi filem ni, memang dia seorang je yang kena kacau hantu. Mungkin hantu tu kacau Mawar je sebab nak minta tolong. Atau mungkin nak takutkan Mawar supaya Mawar tak boleh bongkarkan rahsia kematian kakak dia. Atau mungkinlah hantu tu tak dibayar cukup untuk menakutkan watak-watak lain. We'll never know sebab filem ni tak do a good job of explaining kenapa Mawar je yang kena bully. Kesian dia. Sepanjang filem ni, Mawar punya subplot adalah lebih kepada murder mystery. Omar punya subplot adalah lebih kepada struggle dia untuk menjadi ahli politik, sedangkan dia tengah heartbroken sebab dia tak boleh protect family dia. Filem ni mengembangkan dua subplot ni dengan sangat baik. Dua-dua subplot ni sangat menarik dan dua-dua ni ada tie-in yang sangat cantik dekat pengakhiran filem ni. Tapi at the cost of filem ni rasa macam dua filem berbeza untuk 3/4 durasi filem ni. Dan yang tak membantu tu, dua subplot ni tak banyak overlap untuk 3/4 filem ni. So, Omar kembang dalam dia punya own subplot, watak Mawar kembang dengan dia punya own subplot, tapi together, dia orang tak kembang as anak dan bapa. So, dekat pengakhiran filem ni, bila ada benda emosi, kau tak rasa sangat sebab dia orang tak form bond anak bapa ni sangat. Sofia Jane memainkan watak isteri Omar, Sarimah, dan Sabri Yunus memainkan watak bapa Omar, Haji Mokhtar. Peranan kedua-dua watak ni, si bapa dengan si isteri ni, time awal filem ni sangat kecil, mungkin sebab nak giveaway untuk develop watak Omar dan Mawar, tapi makin filem ni progress, makin penting watak dua-dua ni. Dan Sofia Jane, lakonan dia sentiasa bagus as usual. Tapi yang aku paling tak expect adalah lakonan Sabri Yunus. Sebab aku biasa nampak dia sebagai seorang pak lawak je. Tapi he's really good in this film. Sangat unexpected. A very pleasant surprise. Tapi selain watak-watak filem ni, apa yang paling impress aku adalah storyline filem ni. Skrip, so-so je lah. Selain berjaya mengembangkan dan mengimbangkan dua subplot berbeza, storyline filem ni ada a level of complexity yang aku tak pernah tengok dari filem horror Malaysia. Adalah beberapa plot points yang agak lazy dan terlalu convenient, macam betapa mudahnya untuk Mawar jumpa clue-clue untuk bongkar misteri filem ni. Tapi overall, aku boleh nampaklah usaha pengarah dan penulis untuk memberikan setiap watak kita diorang punya own motivation. Dan walaupun ending filem ni predictable, setiap watak dalam filem ni, bukan main characters je tau, setiap watak dalam filem ni diberi penutupan yang memuaskan. Sampaikan ke hantu filem ni pun diberi a degree of complexity dalam personality dia dan juga diberi penutupannya yang tersendiri. Semua ni dari pengarah kali pertama, Nur Hanisham Muhammad, atau lebih dikenali sebagai Labu.
Sebelum ni Labu banyak bekerja sebagai cinematographer atau director of photography. Dan filem ni untung ada Labu sebagai cinematographer sebab banyak shot yang bukan sekadar cantik tapi efektif untuk menyampaikan satu message atau cipta satu naratif. Di mana filem horror ni kurang cantik adalah ironically di aspek horror dia. Aspek-aspek lain dah above and beyond standard filem lokal. Tapi aspek horror filem ni jatuh balik ke standard typical filem horror Melayu. Jump scares demi jump scares. Ada clear reference ke filem horror lain macam Shutter dan Lights Out, which is cool. Tapi a little bit of originality dalam aspek horror filem ni boleh mengangkat filem ni ke status filem horror terbaik Malaysia bukan tahun ni je. Bukan for the past 10 years, but ever. So macam mana sekarang? Bila filem horror buat semua benda baik selain horror. Di video 5 horror filem underrated aku ada sebut yang aku struggle nak cari filem horror buatan Malaysia yang betul-betul scary dan betul-betul memorable. Malam Terlarang tak mengubah pandangan aku. It's not scary, tapi ia memang filem horror Malaysia terbaik yang aku pernah tengok. Sebab itulah rating layan layar untuk Malam Terlarang adalah B+. Boleh sangat.